Seterusnya, kami akan membentangkan tapak warisan. Kami memilih tapak warisan Kampung Melayu Lama, Air Hitam. Nama tapak ini ialah Kampung Melayu Lama, Air Hitam. Jenis tapak ini merupakan bangunan atau monumen. Alamat penuh tapak ini di Kampung Melayu Lama, Air Hitam 11500 Georgetown, Pulau Pinang. Ia bermukim di Mukim 13 di daerah Timur Laut di negeri Pulau Pinang. Lot tapak ini di Lot Mukim 13, daerah Timur Laut. Pemilik tapak ini ialah penduduk Kampung Melayu Lama dan ia juga merupakan pemilikan persendirian. Seterusnya, dia di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Pulau Pinang, MBPP, Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Seterusnya ialah jagaan. Jagaan tapak ini ialah penduduk Kampung Melayu Lama, iaitu pemilikan persendirian atau komuniti dengan penyelarasan tidak rasmi oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Anggaran keluasan tapak ini ialah 15 sehingga 20 hektar. Usia tapak ini juga berusia lebih 100 tahun. Kegunaan tapak ini juga dijadikan sebagai penempatan tradisional masyarakat Melayu, kekediaman penduduk setempat, aktiviti sosial, budaya dan keagamaan komuniti, dan lokasi warisan hidup bagi adat dan tradisi Melayu. Keadaan fizikal tapak ini merupakan rosak sebahagian rumah dan struktur lama tidak diselengara. Dan jenis seni bina tapak ini juga merupakan tradisi Melayu. Untuk pengenalan tapak warisan Kampung Melayu Lama Air Hitam Pulau Pinang ini, penempatan ini telah berusia lebih daripada 100 tahun. Ia juga mengekalkan susunan atur rumah kampung dan seni bina tradisional. Cuma ia belum diiktiraf sebagai tapak warisan kebangsaan. Kepentingan dan ciri utama untuk tapak ini ialah identiti Melayu di tengah bandar Air Hitam, rumah kayu tradisional dan balai raya lama, dan pusat perkembangan awal komuniti Melayu Pulau Pinang. Ia juga didapati mempunyai warisan tak ketara iaitu dialek, adat dan gotong royong. Untuk ancaman bagi tapak ini ialah risiko pembangunan dan kehilangan struktur tradisional, kemerosotan fizikal rumah lama, tekanan urban moden mengancam identiti komuniti. Bagi cadangan pemuliharaan, tapak ini ialah gazet sebagai warisan kebangsaan, dokumentasi struktur binaan dan sejarah lisan, program kesedaran warisan bersama penduduk, zon perlindungan rumah tradisional, rumah dan landscape tradisional. Untuk justifikasi untuk tapak ini mengikut Seksyen 67/2 Akta 645. Yang pertama, nilai sejarah, asal-usul komuniti Melayu dan perkembangan sosial sejak abad ke-19. Yang kedua ialah nilai budaya, struktur binaan, adat dan amalan gotong royong. Yang ketiga, nilai identiti dan komuniti, simbol identiti masyarakat setempat. Yang terakhir ialah nilai pendidikan, lokasi pembelajaran, seni bina dan sejarah sosial. Seterusnya, objek warisan ketara yang saya pilih untuk kajian ini ialah Jambatan Kereta Api Guillemard, iaitu sebuah struktur kejuruteraan bersejarah yang sangat penting di negeri Kelantan. Jambatan ini tergolong dalam kategori warisan ketara kerana ia merupakan binaan fizikal yang wujud secara material serta mempunyai nilai sejarah, nilai fungsi dan nilai seni yang signifikan. Jambatan Kereta Api Guillemard ini terletak merantasi Sungai Kelantan dan kedudukannya berada di kawasan berhampiran Pasir Mas, Tanah Merah, Pak Lek Bang dan Kusial. Lokasinya yang strategik menjadikan jambatan ini sebagai laluan kereta api utama yang menghubungkan kawasan Pantai Timur sejak sekian lama. Pemilik rasmi jambatan ini ialah Kereta Api Tanah Melayu Berhad. KTMB juga bertanggungjawab dalam aspek penjagaan dan memastikan jambatan ini kekal stabil serta selamat untuk digunakan. Dari segi maklumat lokasi, alamat yang didaftarkan bagi objek ini ialah Jambatan Kereta Api Guillemard, Sungai Kelantan 17010 Tanah Merah, Kelantan. Dari segi usia pula, Jambatan Guillemard ini telah berusia kira-kira 102 tahun. Ia mula dibina pada tahun 1920 hingga 1924.
Ia terus digunakan sebagai laluan kereta api utama di negara Kelantan. Usianya melebihi 1 abad menjadikan jabatan ini salah satu struktur kereta api tertua yang masih berdiri kukuh dan berfungsi di Malaysia. Secara keseluruhannya, Jabatan Kereta Api Guil Lemat bukan sahaja memainkan peranan penting dalam sistem pengangkutan dan pembangunan awal negeri Kelantan, tetapi juga mempunyai nilai sejarah yang amat tinggi. Oleh itu, ia perlu dipelihara dan dihargai sebagai aset warisan negara untuk generasi masa depan. Seterusnya ialah latar belakang. Jabatan Kereta Api Guil Lemat dibina oleh Kerajaan British antara tahun 1920 hingga 1924 sebagai sebahagian daripada pembinaan laluan kereta api Pantai Timur. Ia direka sebagai jambatan besi rangka orientasi Sungai Kelantan dan ketika siap, ia merupakan jambatan kereta api terpanjang di Malaysia. Struktur ini dibina oleh masyarakat kejuruteraan British Dorman Long yang turut membina Sydney Harbour Bridge. Semasa Perang Dunia Kedua, tentera British meletupkan sebahagian struktur jabatan untuk menghalang kemarahan tentera Jepun pada Disember 1941. Selepas perang, jabatan ini dibaik pulih dan kembali beroperasi. Sejak itu, ia kekal sebagai laluan kereta api utama bagi KTM di Kelantan dan menjadi simbol pembangunan pengangkutan era kolonial di Pantai Timur. Bagi kepentingan Jabatan Kereta Api Guil Lemat ini pula, jabatan ini merupakan jabatan kereta api kolonial terpanjang yang masih digunakan di Malaysia, sekaligus menjadikannya struktur pengangkutan bersejarah yang sangat signifikan. Jabatan ini juga mempunyai nilai sejarah perang yang tinggi kerana ia terlibat secara langsung dalam strategi ketenteraan semasa Perang Dunia Kedua, termasuk tindakan pemusnahan oleh tentera British yang menghalang kemarahan tentera Jepun. Selain itu, jabatan kereta api ini juga telah menjadi bukti keupayaan dan ketepatan kejuruteraan besi British pada awal abad ke-20 yang mencerminkan bahawa teknologi pembinaan jabatan yang kukuh dan tahan lama. Dari sudut pembangunan pula, jabatan ini memainkan peranan yang penting dalam rangkaian kereta api Pantai Timur serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan perhubungan masyarakat di Kelantan sejak lebih 1 abad. Dengan nilai sejarah, teknologi dan identiti tempatannya, jabatan ini telah menjadi mercu tanda ikonik dan simbol identiti sejarah negeri Kelantan. Terdapat beberapa nilai warisan bagi Jabatan Kereta Api Guil Lemat ini, antaranya nilai sejarah. Jabatan Kereta Api Guil Lemat ini sangat penting dari segi sejarah kerana ia dibina semasa zaman penjajahan British untuk memudahkan pergerakan kereta api di Pantai Timur. Jabatan ini juga terlibat dalam Perang Dunia Kedua apabila sebahagian strukturnya dimusnahkan oleh tentera British bagi menghalang kemarahan tentera Jepun. Peristiwa ini menjadikan jabatan tersebut sebagai bukti kepada sejarah, peperangan dan perkembangan pengangkutan di negara ini. Yang kedua, nilai sentimental atau estetika. Dari segi reka bentuk, jabatan ini menggunakan struktur rangka besi kolonial iaitu steel truss yang kelihatan kemas, kukuh dan tersusun. Walaupun dibina untuk tujuan pengangkutan, bentuk dan susunan besinya tetap menarik serta mempunyai nilai estetika tersendiri. Reka bentuk ini menunjukkan kepakaran kejuruteraan pada zaman tersebut. Yang ketiga, nilai sains dan teknologi. Jabatan Kereta Api Guil Lemat ini menunjukkan tahap kemajuan teknologi kejuruteraan besi pada awal abad ke-20 yang dibangunkan oleh syarikat Dorman Long. Ketahanan jabatan ini masih utuh digunakan selepas lebih 100 tahun yang membuktikan bahawa teknik pembinaan dan bahan yang digunakan pada masa itu sangat berkualiti dan tahan lama. Yang keempat pula, nilai keturunan. Jabatan Kereta Api ini masih mengekalkan keturunannya kerana struktur besi dan reka bentuk kolonialnya masih kekal serta berfungsi sebagai laluan kereta api dan tidak berubah sejak lebih 100 tahun yang lalu. Keadaan ini telah menunjukkan bahawa ciri asal jabatan ini masih terpelihara tanpa perubahan besar. Yang kelima pula, nilai sosial dan budaya. Jabatan ini penting kepada masyarakat setempat kerana telah berfungsi sebagai laluan pengangkutan utama di Kelantan. Ia membantu menghubungkan kawasan dan memudahkan urusan harian penduduk sekaligus menjadi sebahagian daripada identiti dan memori masyarakat negeri Kelantan.
dan ini merupakan bahagian lampiran iaitu gambar-gambar jambatan kereta api Guillemard. Seterusnya ialah pencalonan objek warisan tak ketara. Nama objek, tarian inai, tarian tradisi Melayu yang dipersembahkan dalam majlis berinai sebagai simbol restu dan penyeri adat perkahwinan. Jenis objek warisan tidak ketara termasuk dalam kategori seni persembahan tradisional yang diwariskan secara lisan dan amalan turun-temurun. Tempat objek, Kampung Kota Kuala Kangsar. Kawasan ini menjadi lokasi asal dan pusat perkembangan tarian inai dalam komuniti setempat. Nama tokoh, Puan Zaharah binti Musa. Ia tokoh budaya tempatan yang mahir dalam tarian inai dan bertanggungjawab mengajar serta mengekalkan kesinambungannya. Alamat objek, Pusat Seni Warisan Kota 33000 Kuala Kangsar, Perak. Tempat penyimpanan, latihan dan penghidupan semula tarian inai melalui program komuniti. Mukim Kota Lama Kanan. Mukim ini menaungi kawasan kampung kota sebagai pusat aktiviti warisan. Daerah Kuala Kangsar, Negeri Perak Darul Rizwan. Usia objek 70 hingga ke 100 tahun. Ia menunjukkan bahawa tarian inai telah diamalkan sejak generasi terdahulu dan berakar umbi dalam sejarah perkahwinan masyarakat Melayu di kawasan tersebut. Jagaan kumpulan seni inai tradisional Seri Pengantin. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang tarian inai. Tarian inai ialah tarian tradisional masyarakat Melayu yang sering dipersembahkan dalam majlis berinai atau perkahwinan. Tarian ini juga berasal dari budaya kampung dan mencerminkan simbol restu serta doa untuk pasangan pengantin. Ia popular di negeri-negeri seperti Perak, Selangor dan Melaka. Gerak tariannya lembut, sopan dan digayakan dengan tangan yang dihiasi inai. Persembahan diiringi muzik tradisional seperti gendang, gong dan serunai, serta kadangkala diselitkan dengan pantun atau lirik nasihat. Tarian inai kini semakin jarang diamalkan akibat perubahan gaya hidup moden. Namun, terdapat komuniti seni dan pengamal tradisional yang masih berusaha memelihara warisan ini. Walaupun belum diiktirafkan sebagai warisan kebangsaan, tarian ini tetap memiliki nilai budaya yang tinggi dan wajar didokumentasikan serta dipelihara. Kepentingan objek tak ketara terbahagi kepada 6 bahagian, iaitu pertama, memelihara identiti budaya. Tarian inai menggambarkan tradisi dan adat di mana masyarakat Melayu terutamanya dalam majlis berinai. Kedua, mengelakkan kepupusan tradisi. Dengan terus diamalkan, tarian ini dapat menyelamatkan seni lama yang semakin jarang dipersembahkan. Ketiga, memperkayakan seni persembahan negara. Tarian inai menambahkan variasi tradisi tarian tradisional seperti zampin, joget dan inang menjadikan seni budaya lebih berwarna. Keempat, meningkatkan pelancongan budaya. Persembahan tarian ini mampu menarik perhatian pelancongan tempatan dan luar negara untuk mengenali budaya Melayu. Kelima, menguatkan hubungan komuniti di mana amalan latihan dan persembahan secara berkumpulan membantu membina kerjasama dan semangat kaki tangan. Keenam, menjadi aset warisan untuk generasi akan datang. Tarian inai mempunyai potensi untuk didaftarkan sebagai warisan kebangsaan apabila didokumentasikan dan dipelihara. Nilai warisan tarian inai.
Pertama, nilai adat dan tradisi. Menjadi sebahagian upacara malam berinai dalam perkahwinan Melayu, mewarisi amalan turun-temurun yang kekal relevan sehingga kini. Kedua, nilai kesopanan dan kehalusan budi. Gerak tari lembut, tertib dan penuh beradab dan mencerminkan kepribadian serta etika halus masyarakat Melayu. Ketiga, nilai doa dan restu. Tarian inai membawa simbolik doa kesejahteraan, kebahagiaan dan keberkatan kepada pengantin. Kedua, menggambarkan hubungan spiritual dan harapan baik untuk pasangan. Keempat, nilai estetika dan seni. Menonjolkan keindahan busana tradisional seperti songket dan aksesori Melayu. Kelima, nilai janti diri bangsa. Memperlihatkan identiti budaya Melayu kepada generasi muda dan menjadikan medium memelihara warisan seni tari negara. Dan keenam, nilai kebersamaan komuniti. Dipersembahkan dalam majlis melibatkan komuniti dan keluarga dan mengukuhkan semangat kekitaan serta hubungan sosial. Ini adalah lampiran-lampiran yang kami sediakan tentang tarian inai.